Korang nak tak buat duit dekat TikTok? Dulu kan aku buat affiliate dekat TikTok, aku mentam je tau. Tapi hasil dia, memang rasa nak give up lah. Kadang-kadang sebulan tu satu barang pun tak terjual dekat TikTok. Rupa-rupanya sebelum kita nak buat sesuatu tu, kita kena ada cikgu, kena ada ilmu. Aku tak dapat sale yang beribu-ribu tau. Tak tapi korang tengok hasil dia. Aku screenshot, korang tengok sendiri tau. Aku ni bilis je So review ni adalah review jujur dari bilis Newbies Kubis. Okay, kita tengok sale aku setiap bulan. Kita ambil bulan 11 tahun lepas lah Kalau tak panjang sangat pula video ni. Masa ni aku tak belajar apa-apa pun lagi. Aku mentam je. Sale aku bulan 11 4 barang je. Bulan 12 2 barang je. Penat je buat video. Bulan 1 ni aku start belajar betul-betul. Kau tengok sale aku. Bulan 2 yang baru masuk seminggu ni, sale aku dah naik macam ni. Kalau kita tengok hasil aku daripada tengah bulan 1 aku start belajar sampai baru seminggu lebih bulan 2 ni hasil 27 barang terjual dari 2 minggu lebih. Aku langsung tak ada buat live, semua daripada video sebab aku kerja makan gaji. Jom aku kenalkan, ni cikgu aku. So hari ni korang bertuah aku nak dedahkan apa kandungan isi buku ni. Rupanya buku ni ajar kita cara nak buat affiliate secara lengkap. Daripada cara nak daftar affiliate sampai kau jual produk dapat komisen dia ajar. Kira-kira affiliate, cara set up account bank, checklist pilih produk, pantang larang nenek moyang, cara request free sample, cara nak add produk dalam video, struktur yang kena ada dalam video. Ini penting. Dia dah siap bagi hook macam mana nak kekalkan audience dalam video kita. Cara nak buat live pun dia ajar. Cara nak buat video affiliate ataupun buat live tanpa tunjuk muka pun boleh. Korang komen tau kalau nak tanya pasal affiliate. So kalau nak dapatkan ilmu, laburkanlah mudah sikit. Kita belajar dah pakai ilmu, baru kita boleh buat duit. Jangan lupa like, comment, save, share, follow.